Okey, kita bersua kembali. Hari ini kita nak bercakap berkenaan tentang era digital dan juga AI memperhebatkan ekosistem TVET negara. Jadi lanjut berkenaan dengan topik tersebut, kita bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Abdul Rasik Abdul Razak, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, juga selaku Executive Board Regional Association of TVET Asia, lebih dikenali sebagai RAFTE. Selamat pagi, Prof. Okay, terima kasih, Prof. Bersama dengan kami. Kita bersua lagi hari ini. Prof, sekarang ni kita memang dah cerita tentang digital, transformasi, AI dan sebagainya. Dah tak boleh elak dah. AI ini dah menjadi sebahagian daripada ekosistem pembelajaran, pendidikan dan tidak kurang juga tentang TVET. Jadi mungkin Prof boleh mulakan tentang situasi TVET pada ketika ini. Kerana kita pun sedia maklum, UTHM adalah merupakan MTUN ataupun merupakan salah sebuah universiti di bawah technical universiti. Jadi mungkin boleh kongsikan perkembangan TVET pada ketika ini, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertamanya terima kasih kepada Cik Ismail dan juga Cik Suhaida atas ruang dan peluang yang diberikan, dan alhamdulillah terpanjat setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT, kerana pertamanya sebelum saya respon kepada Cik Ismail soalan tadi itu ialah pertamanya kita syukur kerana kita baru saja menjayakan peluncuran satu kerangka besar pendidikan negara, which is very important untuk menggambarkan hala tuju satu dekad ke depan pada 20 hari bulan baru ni, yang mana rancangan pendidikan Malaysia, di mana di situ ada kombinasi antara dua kementerian, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ini kita ada Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia ataupun Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 26-2035. Jadi berbalik kepada TVET, pertamanya ialah dari segi bagaimana perkembangan overview TVET di Malaysia dan mungkin barangkali bagaimana kaitan dia dengan rancangan besar dalam konteks pembangunan manusia tadi. Kalau kita tengok dulu-dulu TVET ni dia lebih kepada orang kata pilihan kedua tau. Dan lazimnya dia melihat bahawa persepsi masyarakat pada masa itu ialah TVET ni mana-mana pelajar atau anak-anak yang tak boleh pergi kepada akademik. Tetapi perkara tersebut telah berubah dan senario dia sangat berubah dengan komitmen, kesungguhan dan juga hala tuju yang jelas oleh kerajaan kita, kerajaan Malaysia, dan meletakkan TVET ini sebagai satu pilihan utama pendidikan ataupun kita kata mainstream, bukan lagi second. Dan ini terbukti dengan kita lihat penawaran program. Dan hari ini kalau kita tengok dari segi jumlah TVET provider ataupun institusi yang menawarkan program TVET ini tidak kurang daripada 1,390 lebih. Merentasi saya fikir antara kementerian yang banyaklah 12 kementerian. Dengan merangkumi kerajaan negeri, persekutuan dan juga di peringkat kerajaan state government. Dan centralizekan. Ya, kalau kita tengok dari segi kepelbagaian institusi yang menawarkan program ini, sudah pasti isu yang timbul yang dibangkitkan ialah dari segi penyelarasan, keseragaman dan sebagainya. Dan apabila melihat aspek ini dalam dasar TVET negara, kalau kita tengok dia ada dasar TVET negara ini ada 5 fokus utama, dan yang pertama itu ialah dari segi tadbir urus. Dan di sini ialah kalau kita tengok tadbir urus ini ialah mengambil kira peranan kementerian dan bagaimana penawaran program ini boleh diselaraskan. That's the reason why kita ada satu standard dipanggil single accreditation. Dulu kita ada barangkali bukan single. Isu masa itu ialah ada akreditasi daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber, berdasarkan NOS, National Occupational Skill Standard, dan ada juga di bawah MQA. Jadi isu ini kita lihat dan di address, dan akhirnya kita come out dengan satu single accreditation standard yang dipanggil, ada lagi yang berbeza yang mana dia harmonikan dua ini, di mana kita kenali sebagai COPTA ataupun Code of Practice for TVET program. So ini sebenarnya satu pada saya lah sebagai orang TVET satu kejayaan yang sangat besar. Dan apatah lagi melihat kepada keperluan TVET dalam konteks pembangunan negara. Kita ada contohnya perkembangan IR
4.0. That's the reason why kalau kita tengok dalam TVET itu sendiri dia ada TVET 4.0. Yeah. Dan dari sudut governance ini kerajaan mengambil satu langkah yang sangat proaktif di mana dengan penubuhan apa yang kita panggil Majlis TVET Negara. Majlis TVET Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Baik. Dan dianggotai oleh kementerian-kementerian dan lebih menarik lagi ialah wakil daripada industri. Saya ambil contoh dalam kita kata governance ini kita wujudkan dia panggil GITC. Okay. Government Industry TVET Coordinator. Okay. Yang mana pelibatan pihak industri. Kerana apa? Bila kita bercakap soal TVET ini, akhirnya ialah dia membawa kepada penyediaan bakat yang tersedia bagi keperluan negara. Kalau kita tengok dalam National Industry Master Plan 2030, jelas menggariskan keperluan bakat semasa dan juga masa hadapan. Kehendak pasaran. Kehendak pasaran. Dan ini penting kepada kita khususnya yang membangunkan program akademik yang berkaitan dengan TVET, sama ada di peringkat CJ, diploma lanjutan, sama ada diploma vocational Malaysia, diploma kemahiran Malaysia ataupun MTON. Di peringkat kita panggil tertiary education, iaitu level 7 ini perlu memastikan supply and demand ini diambil kira. Kita tak nak bangunkan program yang akhirnya memberi impak kepada lambakan keraduan. Bermakna program kita bukan bersifat industry driven. So dengan adanya kita kata kefahaman kita berkaitan dengan hala 7 negara dalam konteks penyediaan bakat tadi, sektor-sektor ekonomi yang menjadi tumpuan. So TVET provider seharusnya menyediakan keperluan sumber tenaga itu. Saya ambil contoh digital economy. Saya ambil contoh elektronik. Hari ini kita lihat dari segi dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, pelabur-pelabur luar begitu melihat Malaysia sebagai satu tempat pelaburan sangat menarik. Kenapa? Kita pengekspor E&E. Yes. Kerana apa? Kerana sumber tenaganya, kerana sumber-sumber yang lainnya, sistem dan sebagainya. Sebab itu elektronik menjadi hub. Kemudian yang terbaru kalau kita tengok ialah industri otomotif, EV. EV satu bidang yang sangat-sangat menarik, dan aero angkasa. Saya sentuh aero angkasa ni kerana apa? Kerana mungkin saya suka untuk share di sini. Dalam pengumuman bajet baru-baru ini oleh PMX, Yang Amat Perdana Menteri, PMX kita mengumumkan bajet 15 juta dan disebut di situ ialah UTHM. Sedikitlah. Spesifik di sini. Kenapa? Kerana kita memfokuskan kepada bidang penerbangan. Kita ada program dan disebut di situ ialah universiti pertama di Asia yang memiliki landasan kapal-terbang yang sendiri. Dan kalau balik kepada universiti MTON ini, seperti disebut oleh Cik Ismail tadi, ialah universiti yang memfokus sebenarnya model IPTA model 2. Itu kita kena faham. Model 2 ini ialah kita fokus kepada teknologi kejutan ataupun bidang TVET di peringkat level 7, iaitu level program sarjana muda. Setara dengan bachelor lah. Bachelor. Dan kalau kita tengok setiap MTON ini, MTON ini sebenarnya diberi tugas, mandat untuk memastikan apa yang kita kenali sebagai TVET termaju. TVET termaju. Advanced TVET. So, apa makna Advanced TVET? Advanced TVET ni ialah program yang kita design itu adalah di peringkat lahirkan profesional dalam bidang TVET. Berbeza, sebab tu kita kaitkan dengan contohnya blue collar skill, white collar skill. Dalam konteks ini, kalau kita kata lahirkan operator, technician, itu barangkali peranan itu diambil oleh TVET institution yang menawarkan program CJ kemahiran, dan mungkin barangkali technician itu di peringkat diploma. Tetapi bila kita pergi ke peringkat degree itu, dia dah profesional. Kemahiran technical campur dengan profesional. Maknanya dia dual certification. Maksudnya di situ fokus konten kita itu akhirnya dilahirkan profesional. Dan profesional ini yang kita harapkan dalam mengorak negara kita ke arah negara maju, di mana kita perlu bakat yang berkemahiran tinggi. Dan kalau kita balik kepada rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2030
35 jelas menggariskan bagaimana ke depan nanti kita perlu siap siaga dengan sumber tenaga yang kita kata adaptif sifatnya, yang tangkas sifatnya, atributnya, dan juga dia mesti berdaya tahan, resilient. So bagaimana AI boleh memberi kesan kelebihan kepada TVET ni? Ya, of course. Kita tidak dapat elakkan ya bila saya bicarakan tadi soal TVET 4.0. TVET 4.0 ini sehingga 2030. Kita ada TVET 5.0 bermula 2030 sehingga ke atas. Okey, untuk 4.0 ini kalau kita tengok, kita dapat tidak revolusi 4.0 meletakkan digital, meletakkan AI itu sebagai satu perkara yang bukan lagi tools tetapi sebahagian daripada keperluan. Semua kita bekerja berdasarkan otomasi. Hari ini kita tengok dari segi AI, kecerdasan manusia, kecerdasan buatan manusia ini rata-rata. Pagi tadi saya sempat tengok Facebook Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Diraja Dr. Zamri. Dia share bagaimana semalam, tak silap saya, pertemuan beliau dengan one of the international partners daripada luar negara yang membincangkan tentang Open AI itu sendiri. Dan disebut di situ 800 juta satu hari menggunakan ChatGPT. So kerja di industri dah berubah. Tetapi bukanlah bermakna manusia itu tidak relevan. Manusia masih menjadi teras. Saya suka balik kepada falsafah pendidikan negara, iaitu nak kembangkan potensi individu. Usaha berterusan kembangkan potensi individu berlandaskan apa? Keseimbangan. Ini juga menjadi teras dalam pembangunan rancangan kita, teras aspirasi bakat, iaitu kesejahteraan yang holistik. Maknanya ialah keseimbangan dari sudut jeris. Kalau kita pergi yang dulu kan, jasmani, emosi, rohani, intelek, dan jangan lupa dari segi sosial. So ini teras. Dan kalau kita tengok pembinaan manusia, kalau kita balik kepada the basic individu ni dalam konteks pendidikan, kita nak bangunkan apa? Pertama, kita nak bangunkan kognitif, domain kognitif. Kita nak bangunkan domain psikomotor, iaitu skill lah. Dan jauh pada saya yang sangat kita perlu berikan hari ini ialah efektif domain kemanusiaan. Sebab itu kalau tengok rancangan pendidikan kita, sentriknya ialah human centric. Walaupun ada AI ya. AI. So kita tak boleh pisahkan AI. Sebab itu kalau tengok kita kata TVET 5.0 dia gabungan kolaborasi antara manusia dan juga AI. Kalau tanya saya tengok AI dah maju dah kan. 800 juta. Saya itu salah seorang je 800 juta tu. Kita semua. Saya tahu. Saya menggunakan AI. Okey, kita semua ni termasuk kat studio dengan belakang panel tu, kita lah 800 juta tu kan. Betul. Cumanya sebahagian. Untuk membantu kehidupan kan. Cumanya bila cakap berkenaan dengan untuk memperhebatkan ekosistem TVET negara ini kan, bagaimana sebab kata yang saya dah lengkap dah. AI dah cukup dah. Tapi apa Prof yang berada dalam bidang ini kan, apa sebenarnya perlu ditambah baik dari semasa ke semasa? Okey, dalam apa perkara pun kalau kita tengok dia mesti sifatnya ialah continuous improvements lah. Cuma suka untuk saya sentuh di sini Malaysia on the right direction. Kerana kita mengambil kira contohnya bila kita bercakap ekosistem kan. Ekosistem ni penting supaya dia menjadi satu culture. Dan kalau kita balik kepada rancangan pendidikan tinggi Malaysia ya, di mana kalau kita perhalusi kerangka dia bermula dengan ekosistem pendidikan tinggi itu sendiri, aspirasi kita. Bagaimana kita nak membentuk ekosistem yang secara besar itu. Kemudian peringkat yang lebih kecil sedikit, bagaimana aspirasi di peringkat institusi pendidikan itu. Bagaimana yang menjadi fokus aspirasi bakat. Jadi kalau kita tengok ekosistem ini, kita perlu terjemahkan dalam konteks institusi TVET itu. Dalam institusi TVET pula, bila kita bercakap soal ekosistem, kita tidak dapat lari daripada komponen penting akademiknya, pentadbirnya, kampusnya, industrinya, masyarakatnya. Dan di tengah itu ialah yang menjadi main kita, kemenjadian. Keraduan TVET itu. Jadi ini mesti saling kait-mengait. Dan ekosistem ini, kalau peringkat negara pula di Malaysia, kita lihat dari segi ekosistem TVET dan AI ini, kita sangat-sangat saya rasa proaktif dan ke depan. Sebab kita mempunyai dasar TVET 2030. Bila kita bercakap soal ekosistem, tak boleh lari dari segi dasar dan polisi. Kerana inilah yang akan bawa hala tuju kita ke depan. Jadi itu kita ada. Kemudian di setiap universiti juga mereka pendekatan akademik. Apabila kita balik kepada program akademik untuk lahirkan bakat tersedia sekarang dan juga masa hadapan,
Secara praktikal. Praktikal. Jadi akademik itu penting. Kurikulum itu memainkan peranan yang penting. Again, kurikulum inilah dokumen yang mati ataupun tertulis. Kita boleh buat future, kita kata futuristic, future ready kurikulum. Kembangkan, mengambil kira keperluan-keperluan di luar sana. So kita masukkan dalam kurikulum. Tetapi sifat kurikulum ini mesti futuristic. Dan mesti sifatnya, saya suka kalau tengok dokumen rancangan pendidikan kita, living hidupnya, sifatnya hidup. Dokumen yang hidup, bermakna bukan statik. Bila Prof cerita tentang sifat kurikulum yang hidup ini, bagaimana pandangan Prof bila melihat kewujudan lebih banyak institusi-institusi pendidikan TVET yang menawarkan, dulu TVET dianggap sebagai peringkat sijil dan diploma saja. Kini sudah ada TVET di peringkat ijazah. Mungkin ditawarkan di peringkat pasca siswaza. Jadi bagaimana perkembangan ini menghimpunkan dan juga memberi ruang supaya lebih banyak peluang pendidikan untuk anak-anak? Ya, saya nampak ini adalah merupakan gambaran perkembangan pendidikan TVET itu sendiri. Sebab apabila peluang pekerjaan, sebab kalau tengok TVET sebagai pilihan kerjaya industri, dengan adanya dasar yang jelas, dengan adanya peluang-peluang pekerjaan, gaji premium dan sebagainya, maka sudah pasti balik kepada penawaran dan juga permintaan. Institusi akan menawarkan program-program yang relevan. Ini penting. Dan ibu bapa penting. Persepsi publik, ibu bapa, sekolah, dan hari ini kefahaman mereka tentang TVET ini begitu tinggi sekali. Yang mana TVET bukan sahaja untuk mengisi keperluan sumber tenaga negara, tetapi yang penting itu dia berperanan untuk job creator. Itu penting. Sebab itu kalau kita balik kepada antara fokus dalam rancangan pendidikan kita ialah adaptif, berdaya tahan dan juga minda keusahawanan itu. So saya fikir kita dah mula ke arah itu, dan kalau kita tengok dalam TVET 5.0 ini yang saya kata ada beberapa kemahiran dalam TVET AI ini, sebenarnya dia ada beberapa kemahiran. Kemahiran asas dia panggil, iaitu literacy AI. Kemudian dia pergi kepada kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal inilah yang sangat berkait dengan TVET, berprestasi tinggi dan juga teknologi. Kemudian dia pergi kepada applied AI. Dia pergi kepada analitik dan penyelesaian masalah. Ini sangat mustahak. Itu yang the highest. Dan jangan lupa yang akhir itu ialah AI, insaniah AI itu. Elemen manusia itu masih dimasukkan di situ. Jadi benda ini perlu kita bangunkan kurikulum kita yang menyediakan ke arah itu. So balik kepada kurikulum tadi, balik kepada soalan Ismail tadi, atas asas ini apabila kita sediakan bakat yang tersedia tadi itu bagi memenuhi keperluan negara, ibu bapa akan melihat graduan TVET keluar dengan gaji yang berbeza dengan mungkin bidang-bidang yang lain. Tambah pula kalau kami di Johor ni, alhamdulillah, kerana kita ada di bawah kerajaan negeri Johor, Johor Singapore Special Economic Zone. Satu pemangkin ekonomi, dan di situ wujud Johor Talent Development Council. Satu badan yang fungsinya kurang lebih macam MTVET, Malaysia TVET di peringkat negara, iaitu untuk menyelaraskan keperluan sumber tenaga, supply and demand tadi, supaya by design kita boleh program akademik kita dengan kerjasama, dan graduan kita ni belum habis lagi dia dapat kerja. Dan pendekatan kita lebih kepada work based learning. Ini satu inklusif lah sebenarnya kan. Prof, saya rasa kan dengan Prof ni kita kena ada sejam tau. Kita tak boleh 17 minit sebenarnya. Saya pun dah terleka dengar ni, tapi memang seronok bila kita berbicara tentang TVET ni. Prof, terima kasih banyak-banyak Prof. Nanti kita mintalah sejam bersama dengan Prof. Cerita kita sampai hentak meja ni, cerita pasal TVET ni. Apa lagi nak buat pasal TVET ni, Prof? Tapi boleh. Terima kasih banyak Prof bersama dengan kami. Era digital dan juga AI, pandangan yang cukup bernas daripada Prof tadi berkenaan tentang memperhebat industri TVET negara. Terima kasih Profesor Teknologi Dr. Abdul Rasid Abdul Razak dari UTHM kerana bersama dengan kami. Terima kasih banyak Prof. Okey, kita nak ke mana? Kita nak berehat seketika. Kita take 5 minum kopi sekejap. Lepas kita sambung lepas ni cerita pasal emosi pula. Kita tukar meja lepas ni. Okey, kekal selepas ini dah sampai meja.